dengan bantuan gyro. Dia tak perlu nak control steering tu lebih-lebih lah. Nak buat bulat tu lagi senang lah. What's up guys, selamat datang ke Azimbah Channel. Okay, untuk video kali ni special hari ni aku nak pasang ni gyro. Okay, gyro ni baru je sampai daripada China. Okay, kita tengok lah punya gyro ni. So aku dah pakai kit HSP. Hari tu dah setting dah, tukar ESC. Lepas tu spur gear ni dah tukar makan metal. Bahagian pinion ni pun tukar pakai 17T lah. So kereta ni aku nak setting drift. Jadi jom kita try lah gyro yang ni. Okay, harga dia murah je. Nanti aku akan letak link dekat YouTube lah. Link dekat YouTube bahagian description. Lepas tu nanti aku akan tag lah produk ni. So produk-produk ni mana kau nak beli, kau boleh tekan juga link dekat description. Lepas tu aku akan tag jugalah produk tu. So nak pasang dia simple je. Okay, so kita pasang dulu double tape dia ni. Ni memang on the spot je ni, barang PMP je. Okay, gaya dia punya ni, kualiti dia cantik tak? Jom kita try. Aku nak cuba letak kat sini lah, tengah-tengah ni. Okay, lepas tu dia ada dua pin ni. Kita cabut channel satu yang servo punya. Okay, servo punya kita masuk kat sini. So tengok hitam, kita masuk kat sini lah. Hitam coklat ni, yang warna kuning ni signal. Lepas tu sini satu lagi ni, pasang je balik dekat channel satu. Simple, siap lah. So sekarang kereta dah ada gyro. So jom kita pasang dia punya bateri. Si on. Okay, gyro dah hidup. Kita tengok kat sini. Dia dah menyala. So nak setting dia punya sensitif dia. Macam ni off, lampu tak menyala. Kita try paling maksimum lah. Cuba. So function apa gyro ni? Okay, so bila kereta drift, dia akan respon. Dia akan macam mana bila tayar tu bergerak, bila dia drift, lepas tu tayar ni dia akan lawan. Dia akan lawan angle lah. Okay, so maksudnya gyro ni dah function lah. So tak nak cakap banyak, jom kita test. Oh, yang ni berpusing aja lah. Kena setting lah. So jom kita kecilkan sikit gain dia. Okay, kita dah buka sikit tak payah pakai shell lah, senang. Try naikkan lagi dia punya gain ni. Okay, tengok macam mana.
Nak tayar kilat tahan lama? Jom dapatkan Silicon Tension by Azim Boss Channel. Harga murah je, kualiti memang padu. Korang boleh tengok sendirilah kepekatan dia. Sekali sapu terus berkilat guys, memang puas hati. Confirm tak menyesal bila beli. Korang boleh tengok sendirilah hasilnya, memang padu guys. Setiap pembelian kita akan bagi sekali spine. Pasal sampai je dekat rumah korang boleh terus guna je. Barulah kereta ataupun motor korang akan jadi smart. Kelebihan Silicon Tension ni dia kalis air. Setakat kena air sikit-sikit tu memang tak ada hal lah. Tayar motor ataupun kereta korang akan maintain kilat. Memang tak rugilah beli Silicon Tension ni. Pakai sikit je terus berkilat guys. Bukan setakat tayar je, plastik hitam yang kusam pun kita boleh kilatkan balik. Kalau nak kilatkan dashboard dengan door trim pun tak ada masalah. Kilat memang tahan lama. Korang boleh tengok sendirilah hasilnya, memang padu guys. Plastik hitam yang kusam terus nampak macam baru. Jadi kalau kau minat untuk dapatkan Silicon Tension, kau boleh tekan link Shopee dekat description. Okay guys, so setelah dikaji, kat sini dia ada ni normal dengan reverse. Kat sini gain untuk setting dia punya sensitif lah. So normal dengan reverse ni kita kena tekan. So normal dia, okay, kita on dulu. So normal dia, bila kereta slide ke kanan, tayar akan pergi ke kanan. Okay. Bila slide ke kiri, dia akan pergi ke kiri. Ni one normal. Okay, slide ke kanan, dia pergi kanan. Slide ke kiri, dia pergi kiri. Macam yang aku main dekat skate park tu, bila aku slide ke kanan, dia pergi ke kiri. Bila slide ke kiri, dia pergi ke kanan. So itu yang punca dia jadi berpusing tu. So sekarang ni dah betul dah. Kena tekan ni dengan jarum. Jarum ataupun lidi ke kan, benda-benda yang kecil lah. Dalam ni dia ada switch. Switch macam switch reset tu. So setting lah gain dia ni, nak macam mana. Baru okey. So dekat skate park tu aku tak habis kaji lagi. Ingatkan boleh PMP macam tu je, rupanya kena setting. Jadi untuk kit ni aku ada tambah kipas untuk ESC. Lepas tu kipas yang dekat motor ni aku perkemaskan lagi, kabel tie lah. Okay. Lepas tu aku ada tambah ni magnet. Magnet dekat tower ni. Baru cun. So tak nak cakap banyak, jom kita test. Okay guys, so hari ni kita test lagi. Okay. Kita boleh tengok dia punya respon dia tu. Bila dia slide tu, kita nampak tayar tu dia ni lah, membetulkan kereta balik. Okay. Waktu dia slide tu, dia akan, tayar tu akan membetulkan balik kereta tu. Tu function gyro. Okay, drift pun lagi cun lah, dengan bantuan gyro. Kita tak perlu nak control steering tu lebih-lebih lah. Nak buat bulat tu lagi senang lah. Kita tak perlu nak balas steering tu. Nampak? Okay, setting ni dah cun lah. Okay. Ni baru betul function. So ni aku setting ngam-ngam je. So jom kita tinggikan lagi dia punya sensitif. Okay, ni off. Kita setting habis. Dah ada magnet ni, senang. Tak eh. Okay, rest. Okay. So bila kita setting dia lagi sensitif, dia lagi kuat, dia membetulkan kereta tu. So kita kena setting dia just nice je lah.
So aku harap korang boleh faham lah macam mana function gyro ni. So ni saja yang aku dapat share pada video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, korang boleh like, comment dan share. Okay, jumpa dekat next video. Bye bye.